Allah Subhanahu wa taala kita bersama firman Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita dengarkan pengajian fardu ain berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang wajib kita imani dalam rukun iman kita. Semoga Allah taala berkati kita insya-Allah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah pada malam ini dan saat inilah kita berada di bulan yang mulia, iaitu bulan Rajab. Dan sedang sebenarnya kita lebih kurang 40 hari lagi untuk kita menyambut bulan Ramadan sebenarnya. Dah tak lama dah. Maka mana puasa yang belum lagi habis dikodokkan sampai mana yang belum untuk kita siap untuk kita, maka kita kena banyakkanlah puasa sunat pada bulan ini dan bulan Syawal insya-Allah. Moga-moga Allah Taala berkatinya kerana ini antara banyak fadilat bulan-bulan haram inilah. Banyak fadilat Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang berpuasa dalamnya dan hari ibadah dalamnya. Maka janganlah kita lepaskan peluang berada di bulan Rajab ini. Maka itulah doa yang biasa Nabi ajar kita, Allahumma barik lana fi Rajab, Allah berkati kami pada bulan Rajab wa Sya'ban dan juga bulan Ramadan dan juga bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan dan berkati kami dan sampaikan kami pada bulan Ramadan insya-Allah. Semoga panjang umur kita dapat kita bertemu Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Tuan-tuan, ibu ayah insya-Allah kita teruskan pengajian akidah kita pada malam ini dengan pembacaan kitab akidah, asas akidah, kitab Takmil negeri 9 berkaitan dengan rukun iman. Masih lagi rukun iman, kita bincangkan berkenaan dengan rukun iman yang kedua. Kalau sebelum ini kita dah bincangkan banyak sekali, yaitu berkaitan dengan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala, yakni beriman dengan segala sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, yaitu 3 perkara. Sifat wajib yang 20, sifat mustahil yang 20 dan juga sifat harusnya 1. Dan juga berkaitan dengan sifat para Nabi dan Rasul, yaitu adanya sifat wajib bagi Nabi itu 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan ini akan kita bincangkan pada rukun iman yang keempat insya-Allah nanti pada masa yang datang insya-Allah. Dan juga perkara yang mustahil, sifat yang mustahil bagi Nabi itu ada 4 juga. Dan juga sifat harus bagi Nabi itu ada 1. Maka inilah kalau kita campurkan sifat-sifat ini daripada sifat Allah Ta'ala, sifat Nabi-Nabi, maka terhimpunlah 50 simpulan iman kita panggil. 50 simpulan iman yang wajib kita hayati, kita amati bersama sebagai orang Islam yang mengaku Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan kita dan Nabi itu sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini kita dah bincangkan sebenarnya sikit sebanyak berkenaan dengan malaikat. Dan sebelum kita dah bincangkan malaikat ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan daripada cahaya. Berbeza ciptaan dia dengan kita, yang mana kita ini daripada bapa kita yang pertama, iaitu Nabi Adam AS, dijadikan daripada tanah. Walaupun ada pendapat mengatakan bahawa Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tapi khalifah yang pertama. Ada juga pendapat kata macam tu. Sebab ada manusia sebelum Nabi Adam dikata. Kita tak kata sesat lah. Ini pendapat tuan-tuan, pendapat berdasarkan fakta sains dan sebagainya. Jumpa rangka umur lebih kurang 100,000 tahun lebih kurang. Maka dibandingkan umur Nabi Adam lebih kurang berapa ribu tahun, lama lagi aku contohnya lah. Ini ada pendapat tuan-tuan. Kebenaran dia sejauh mana kebenarannya Allah Ta'ala kita berkata. Tapi yang kita faham dalam agama kita meyakini bahawa Nabi Adam itu adalah bapa segala manusia. Dan dia bukan bukan usul tuan. Ada faham ya? Bukan maknanya kita bukan Nabi Adam bukan orang utama. Awak kafir ni. Tak. Dia bukan perkara usul. Benda tu perkara furuk, cabang saja. Dan pendapat-pendapat ini yang mana dalam kajian sebenarnya. Dan diraihkan. Agama kita tak menolak sains tu. Agama kita meraihkan ilmu tersebut dan galakkan kita untuk mengkaji sebenarnya insya-Allah. Jangan situ kan. Dan tuan-tuan, kita dah bincangkan juga bagaimana malaikat ini sifat dia adalah daripada jenis
yang sifat tu bukan daripada satu yang berjantina, iaitu malaikat ini tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Dan maka kalau tak ada lelaki dan perempuan, maka mereka tidak berkahwin. Dan bila mereka tidak berkahwin, sifat mereka juga mereka tidak melahirkan anak, tidak berzuriat seperti kita manusia. Ya? Dan kita kena faham juga, malaikat ini berbeza dengan kita kerana mereka ini tidak hidup. Kenapa mereka tidak hidup? Kerana mereka diciptakan dengan tugas mereka. Maka ciptaan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka satu tugas. Maka itulah tugas mereka yang akan mereka lakukan sampai hari kiamat. Ya Allah Ta'ala kata dalam Quran kan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni sifatnya dia tidak akan sekali-kali melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dan akan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau Allah Ta'ala semua bertasbih mereka sampai hari kiamat. Itulah tugas mereka kata. Seolah-olah macam robot lah, tak ada pilihan. Itu malaikat. Malaikat macam ni. Berbeza keadaan ini dengan kita manusia. Kita ini manusia, kita ini diciptakan dalam keadaan kita ini diberi pilihan. Ya, dengan agama kita menyuruh kita melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala berikan kita pilihan. Ya, nak buat tapi pahala, tak buat tapi dosa. Pilihan itu. Maknanya kita ini bukanlah dipaksa sebenarnya. Dan kita dah bincangkan perkara ini dalam bab fitrah Allah Ta'ala kan, berkaitan dengan takdir, iaitu Allah Ta'ala dia tidak paksa kita, tidak letakkan kita takdir. Maknanya bukan Allah Ta'ala paksa kita. Kita ni miskin, Allah Ta'ala paksa kita miskin, tak? Bukan macam tu. Itu fahaman Jabariyah. Ya, dan fahaman ini adalah fahaman yang sesat, mengatakan bahawa kehidupan dia telah pun diaturkan. Kita ni macam wayang ni, macam kita ni macam berlakon atas pentas. Skripnya semua dah Allah tulis. Kita ni tak ada pilihan, semua dah ditulis dah. Kalau buat dosa, Allah tak ada tempat tu. Ni orang Jabariyah, orang yang berfahaman Jabariyah ni macam ni, kita tu macam tu. Tetapi tak betul macam tu. Kita ini berfahaman Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita ini tidak mengingkari takdir. Ya betul, takdir kita telah tertulis. Ya, kehidupan kita, rezeki kita, ajal kita, jodoh kita, semua telah tertulis oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya Allah Ta'ala berikan kepada kita pilihan untuk kita melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Walaupun takdirnya itu, contohnya takdir seorang lelaki itu takdirnya dia kaya, tapi jalan kaya itu yang Allah Ta'ala bilang. Jalan dia nak kaya itu macam mana? Ada orang dia kaya, dia berusaha, belajar usaha-usaha, berniaga secara halal dan sebagainya, akhirnya dia kaya. Ada orang dia kaya dalam keadaan dia berasuah, merompak ke, mulu ke, perdagangan manusia ke, macam-macam lah, cara berharap kaya juga. Jalan itulah yang Allah Ta'ala nilai kita, ikhtiar kita, pilihan kita itu yang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala nilai kita. Itu tu ada kita faham ke situ ya. Tentang kasih Allah Ta'ala. Begitulah kita manusia, kita ni diberikan pilihan. Ada makhluk yang mana memang 100% ingkar, tadi 100% taat, iaitu malaikat yang 100% taat, tidak akan ingkar arahan Allah. Ada makhluk yang 100% ingkar pada apa yang Allah Ta'ala suruh, iaitu malaikat. Malaikat iaitu jin. Ya, jin ada yang jin bukan jin, syaitan. Syaitan yang mana itulah iblis dan syaitan itulah yang mana makhluk yang sentiasa memperandakan kita sebenarnya ya. Tuan-tuan, berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dah bincangkan banyak perkara berkenaan kepentingan beriman kepada malaikat, kerana malaikat ini adalah beriman kepadanya adalah rukun iman yang kedua. Maka kalau kita tidak beriman dengan malaikat, maka kita boleh jatuh kafir, kerana termasuk dalam rukun iman kita. Ya. Dan juga tuntutan kita untuk beriman kepada malaikat. Ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman dengan penuh yakin bahawa malaikat adalah makhluk Allah. Ya. Jika tidak beriman wujudnya para malaikat, maka tidak sempurna imannya. Ya, maknanya tidak sempurna imannya, kerana beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman.
Sebahagian malaikat ada yang rukuk sahaja. Ini macam saya kata tadi, Allah Ta'ala bagi dia tugas rukuk, mana rukuk sahaja. Itulah kerja dia. Ada yang sujud sahaja, ada yang bertasbih sahaja, dan ada juga yang membuat berbagai kerja yang ditentukan Allah Ta'ala ke atasnya. Macam malaikat yang kita wajib tahu, itulah yang 10 tu. Malaikat Jibril tugas dia apa, ada kita bincang. Ya. Bila mereka tidak dapat diketahui, nak katakan punyalah banyaknya malaikat ni sebenarnya, dari mana kita tak tahu, kita tak nampak macam mana hakikat bentuk rupa hanya Nabi SAW saja dan para Nabi yang terdahulu yang diberikan kelebihan dapat lihat malaikat dalam bentuk hasan. Ya. Bila mereka tidak dapat diketahui, setiap mukallaf, iaitu orang yang telah dipertanggungjawabkan kita lah, orang yang dah berakal, yang dah balik, dipanggil mukallaf, ya, wajib mengetahui secara tafsil. Maknanya kita kena hafal dan kita kena tahu secara terperinci. Tafsil itu maknanya terperinci. 10 malaikat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok kalau kita kecil-kecil kan, kita diajar nasyid raihan kan, 10 malaikat kita hafal namanya kan. Yang bagus kita ajar nasyid. Anak-anak kita pun tahu. Sebab apa? Kita kena hafal. Kena tahu nama-nama malaikat ini dan tugas-tugas dia. Ya. Dan contohnya, hanya kita pergi ke tugas dia. Tugas para malaikat. Kita pergi pertama, malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini adalah ketua para malaikat, yang mana tugasnya menyampaikan wahyu. Ya. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Allah Ta'ala firmankan, maka disampaikan wahyu tersebut kepada para Nabi dan Rasul contohnya. Ya. Dan juga bukan semua Nabi dan Rasul yang dapat wahyu ini. Hanya Nabi-Nabi tertentu sahaja diberikan kitab. Semisal 4 Nabi itu, Nabi Muhammad diberikan kitab Al-Quran contohnya. Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Nabi Isa diberikan kitab Injil. Dan juga Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Dan juga ada para Nabi yang terdahulu yang diberikan lembaran-lembaran. Ini kita kata lembaran yang disebut sebagai suhuf. Biasa tuan-tuan dengar ni, kalau baca waktu bulan Ramadan tu kan, waktu witir tu kan, yang witir yang 2 rakaat tu, biasa imam baca sabbi isma rabbikal a'la. Ujung dua ayat tu kan, wa suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa contoh. Ada lagi beberapa Nabi yang diberikan suhuf, lembaran-lembaran. Seperti Nabi Ibrahim contohnya diberikan lebih kurang 30 lembaran. Saya rasa 30. Ada yang 100. Ada seorang lagi diberi namanya Nabi Syif. Diberikan juga lembaran. Lembaran ini adalah lembaran-lembaran khelayan yang mengandungi tuntutan-tuntutan syariat dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah wahyu juga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada ulama dia bahaskan juga, boleh tak diiktibarkan malaikat Jibril ini macam upama macam sahabat. Sebab punyalah rapatnya malaikat Jibril ni dengan Nabi. Setiap kali Ramadan bertelaki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan. Ya. Maka tuan-tuan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang paling sedih sekali, inilah ya malaikat Jibril alaihissalam, sahabat yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sedih dengan pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak bagi wahyu dekat Nabi, dia telah mati. Seronok nak bagi wahyu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ya. Ini malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, malaikat Mikail. Dan nama dia disebut dalam Al-Quran. Ya. Ada juga disebut dalam Al-Quran. Dan malaikat Mikail ini tugas dia menurunkan rezeki dan hujan. Ini tugas dia ya. Khusus Allah Ta'ala berikan kepada malaikat Mikail. Kenapa disebut hujan itu? Rezeki dan hujan. Sebab hujan ini, kebanyakan rezeki itu datang daripada air, daripada hujan. Tumbuh-tumbuhan memerlukan air contohnya. Binatang-binatang ternakan perlukan air. Maka hujan itu mengandungi air. Mereka dapat minum dan sebagainya, dapat tumbuh, dapat sihat dan segar dan sebagainya. Sebab itulah disebutkan rezeki dan hujan. Ini malaikat
Mikail, dan seterusnya. Yang ketiga, malaikat Israel. Ini biasa tuan-tuan dengar usul kecil kan, nasyid kan, bila Israel datang memanggil, kan. Israel itulah nama malaikat yang mencabut nyawa. Dan malaikat Israel ini tugas dia mencabut nyawa kepada setiap yang bernyawa. Itulah tugas dia, Israel. Dan kita semua akan jumpa insya-Allah pada akhir hayat kita, dan inilah malaikat yang akan cabut nyawa kita insya-Allah. Yang seterusnya Israfil. Israfil tuan-tuan, nama dia jangan beza pula. Israel lebih kuat sama. Israel dengan Israfil. Israfil malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala. Apa nama sangkakala tuan-tuan? Sangkakala ni upama macam trompet. Ditafsirkan dalam beberapa tafsir bahawa dia upama bentuk macam tanduk. Tanduk yang macam mana kalau kita tiup dia bunyi trompet. Tuan-tuan bayangkanlah. Biasa kalau Google ada keluar gambar, ya, tapi tak adalah macam tu bentuk yang sebenar tu, ya. Gambaran dia lah, gambaran asal je. Asasnya yang ulama bagikan kepada kita, ya, dia tanduk yang mana dia berupaya untuk mengeluarkan bunyi trompet. Dan tugas itu diberikan kepada malaikat Israfil. Kenapa malaikat Israfil ni tiup sangkakala? Dan kita tanya, kenapa? Dan juga dia akan tiup 3 kali. Jawapan dia akan tiup 3 kali sangkakala ini. 3 kali, walaupun ada ulama kata 2 kali. Tapi kita ambil 3 lah dulu baru kita faham, untuk kita faham. Iaitu tiupan yang pertama adalah untuk menggerunkan. Dipanggil fazak. Tiupan fazak. Ya, saqatun fazak. Iaitu bila ditiup satu kali yang pertama, maka dia akan mendatangkan kegerungan semua yang hidup. Itu adalah tanda bahawa kiamat akan bermula. Tuan-tuan, itu tiupan yang pertama daripada malaikat Israfil. Maka ketika itulah jadinya huru-hara sebagai macam dicerita dalam Al-Quran. Ya. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Abasa. Kita boleh tengok dalam terjemahannya surah Al-Abasa. Al-yawma yafirul mar'u min akhihi. Hari yang mana semua berlari lintang pekang. Saudara dia lari daripada saudara. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Yang mak dia akan lari daripada bapa dia. Sebagai ceritakan kalau mak dia gendong anak dia campak, dah takut dia. Ketika itu tuan, ya, masing-masing memikirkan masing-masing punya keselamatan. Ya. Jadi tuan, itu antara dia lah bagaimana yang pertama, tiupan yang pertama. Manakala tiupan yang kedua, ya, dinamakan faza'un apa? Tiupan kematian. Ya, tiupan kematian. Ini bahasa Arab dia saya lupa nama, ya. Jadi yang tiupan yang pertama adalah tiupan memberikan kegerungan. Tiupan yang kedua adalah tiupan kematian. Bila ditiupkan sekali yang kedua, maka semua akan hancur dan semua yang akan mati binasa. Itu tiupan yang kedua. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Dipanggilkan sof'atun ba'su. Tiupan untuk membangkitkan manusia setelah dia dihancurkan. Dan ketika itu tak ada orang dulu. Kita menuju ke negeri yang abadi, iaitu akhirat. Dan checkpoint yang pertama kita setelah kita dibangkitkan adalah kita akan dihimpunkan di padang mahsyar Allah Ta'ala. Kita akan jadi digelar ulama sebagai ahli mauqif. Orang yang berdiri lama, bertahun-tahun kita berdiri di padang mahsyar. Macam-macam jenis orang kita akan nampak ketika itu. Tuan-tuan, ya. Jadi itulah 3 tiupan yang mana akan ditiup oleh malaikat Israfil. Ya. Dan itu tiupan, itu tugas malaikat Israfil. Seterusnya kita tengok pula tugas malaikat Munkar. Ini biasa kita dengar ni. Kalau biasa dengar talqin, selalu dengar kataan Munkar Nakir. Dan 2 malaikat inilah, ya, menyoal manusia dalam kubur. Munkar dan Nakir. Dan inilah malaikat yang akan tanya kita soalan-soalan, 5 soalan tersebut. Soalan tu dah bocor orang tu dah. Tinggal kita nak jawab, tak jawab.
Dapat ke tak dapat? Ya. Okey, kita hafal lah. Sekarang hafal boleh betul hafal. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Macam hafal dalam exam ni kita juga. Ya, tapi tuan-tuan yang menjawab itu bukan lisan kita. Yang menjawab soalan-soalan tersebut adalah iman kita. Kalau iman kita tak kuat, ya, iman kita ya, lemah dan sebagainya, maka memang kita dapat jawab lah tuan-tuan. Oh ya, iazubillah ya. Jadi itulah. Ya. Dengan soalan-soalan itu tuan-tuan, itu adalah sebenarnya gambaran awal, gambaran pertama kita sebenarnya. Dengan soalan je kalau bayang tuan-tuan, ya, kalau dengan soalan je kita dah sangkut, macam mana dengan checkpoint seterusnya tuan-tuan. Saya lepas tak. Wallahu alam kan. Jadi soalan itu adalah gambaran pertama kita untuk apa yang akan kita hadapi selepas apa tuan. InsyaAllah kita bagi laluan kepada azan dulu ya, sebelum kita sambung insyaAllah. Bismillah. Sikit tuan-tuan kita sambung sikit insya-Allah. Kita habiskan nama-nama mereka dengan tugasnya, kemudian kita tutuplah insya-Allah. Tadi mereka muka dan nakir
Tugas mereka adalah menyoal manusia dalam kubur. Tak dapat soalan, tak dapat jawab, maka kena badut. Dan soalan-soalan itu kan, ma buka, siapa Tuhan kamu, mana biuka, ya, ma kiblatuka. Itu adalah soalan-soalan akidah. Sebab itu kita kata pentingnya, kita kena belajar ilmu akidah. Sebab soalan-soalan ini berkaitan dengan akidah. Malaikat tak tanya tu hukum fiqh, tak ada tanya. Hukum taharah apa? Tak ada. Tapi ini berkaitan dengan akidah. Sebab itu pentingnya. Asas pada ilmu yang kita mesti kita kena mantapkan sekali adalah akidah kita, ilmu akidah yang kita belajar kepada akidah. Itu dia tugas malaikat Munkar dan Nakir. Dan seterusnya kita tengok malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ini tuan, adalah malaikat yang tugas mereka mencatat amal kebaikan. Contohnya Raqib itu mencatat amal kebaikan. Manakala Atid, malaikat yang mencatat keburukan. Inilah malaikat yang mencatat amalan kita, dan amalan kita akan dibentangkan. Kitab kita, ada kitab kita akan dibentangkan kitab amalan kita ketika di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mana kita setiap daripada kita ni akan dipertanggungjawabkan atas setiap apa yang kita lakukan. Ketika itu maka kalau yang beratnya, yang tebalnya kitab sebelah kanan, maka insya-Allah banyaklah gaya itu. Insya-Allah teranglah jalan itu nak pergi ke syurga. Tapi manakala sebaliknya, kalau yang belah kiri itu kitab pun berbeza, maka itulah waliyahzubillah akan membawa dia ke neraka waliyahzubillah. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu ada Raqib dan Atid yang catat amalan kita, maka sebenarnya kita kena berbagi hati sebenarnya. Dalam kehidupan kita kena banyak berbagi hati. Kerana kita kena yakini, kalau kita buat jahat, orang lain tak nampak walaupun, tetapi amalan itu tetap dicatat. Maka amalan itu tetap dicatat. Maka kita kena hapuskan amal tersebut dengan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagainya. Kalau buat jahat dengan orang, minta maaf dengan orang, selesaikan ke dunia orang. Jangan lupa hati, waktu itulah saling menuntut antara satu sama lain. Yang setelah kongsi dengan tuan, dia buat zalim dengan Allah ni kat dunia, tuan-tuan. Maka ketika di akhirat, orang tak tuntut tu. Waktu itu tak ada tuntut duit pun, tak ada orang lain. Yang akan dituntut adalah pahala ketika. Maka dia akan tuntut pahala kepada kita. Kita buat zalim dengan dia, maka kita kena bagi kepada pahala. Sampailah bila habisnya pahala kita, ni dalam hadis hadis sahih. Nabi ceritakan dekat sahabat. Sampai bila mana habis pahala dekat diri, tak ada pahala dah. Dah bagi ke orang dah, tak ada pahala dah. Maka tuan-tuan, tapi orang yang dia buat zalim tak ada lagi. Maka dia kena ambil pula dosa orang. Jadi tuan, jadi muhasabah kepada kita lah, untuk kita beringat sebenarnya. Itu dia malaikat Raqib dan Atid. Dan seterusnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang tugaskan untuk menjaga pintu syurga. Kita panggil malaikat Ridwan. Dan Nabi SAW dah berjumpa dengan malaikat Ridwan ketika mana Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, antara tempat yang Nabi pergi adalah Nabi masuk ke dalam syurga. Nabi tengok syurga macam mana contohnya. Dan bila Nabi masuk dalam neraka, Nabi tengok macam mana sesaan orang yang tinggal solat macam mana, sesaan wanita yang tutup aurat macam mana contohnya, yang tak jaga batas pergaulan macam mana, yang makan harta anak yatim macam mana. Semuanya diperlihatkan kepada Nabi SAW. Itu malaikat Ridwan yang menjaga syurga. Dan malaikat Malik yang kita kata tadi, bila Nabi SAW masuk dalam neraka, tengok macam mana. Malaikat Malik lah yang menjaga pintu neraka. Dan malaikat yang mukanya terlalu ketat, sangat berkeras dengan ahli-ahli neraka. Bukan aja kita tak nak masuk neraka. Dan inilah 10 malaikat yang kita wajib hafal namanya dan kita tahu tugas-tugasnya. Dan kita kena ajar anak kita untuk nasyid tu, kita kena bagi dia hafal, bagi dia hafal senang, insyaAllah. Selesai tugas kita. Dan ada soalan juga berkaitan dengan malaikat. Kenapa
Allah Ta'ala menciptakan malaikat sebenarnya. Sedangkan kalau kita fikirkan akal kita sebenarnya, Allah Ta'ala boleh dia buat semua tu sendiri. Betul tak? Allah Ta'ala tu maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui. Contohnya, setiap amalan kita kan, Allah Ta'ala tahu saja kita buat dosa ke, buat pahala ke tak? Ya, betul. Kerana Allah Ta'ala tu alimun bizati sudur. Allah Ta'ala tahu setiap isi hati manusia. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu ciptaan dia. Tetapi kenapa Allah Ta'ala cipta malaikat juga? Ini antara orang yang orientalis kita kata. Orang-orang yang mana dia nak memburukkan Islam, dia kata Allah Ta'ala, Allah tu lemah. Allah perlukan malaikat untuk tolong dia takbir, turunkan hujan, bagi rezeki. Tak ada kan? Hakikat sebenarnya tak macam tu. Bahkan sebenarnya penciptaan malaikat ini adalah bukti Allah Ta'ala maha berkuasa. Sangatlah hebat ciptaan dia, sangatlah sempurna kerajaan dia. Itu saja. Tuan-tuan bayangkan, Allah Ta'ala boleh saja buat semua itu, tapi Allah Ta'ala jadikan malaikat ini nak membuktikan Allah Ta'ala boleh cipta satu makhluk yang sangat sempurna, yang mana tidak akan ada manusia yang boleh menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malaikat. Bila dia buat satu perkara, takkan bertanya, takkan persoalan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita cipta barang itu kadang-kadang rosak, kadang-kadang elok kan. Ataupun kita lah macam kita cipta pistol dengan Tuhan. Ya? Kita cipta pistol, kita boleh tembak macam kalau tembak orang lah, tembak binatang ke. Tapi bila pistol itu dapat dekat tangan orang jahat, contoh orang tu tembak kita pula. Ya? Maka kita kata senjata makan tuan. Tak boleh kita nak nafi kan? Tak boleh kita nak buat macam mana pun. Nak tolak. Macam mana nak kawal kan? Orang itu boleh tembak kita dengan pistol yang kita jadikan. Contoh. Lalu menunjukkan bahawa lemahnya ciptaan kita sebenarnya. Ya? Dan tuan, kalau kita tengok pula, Allah Ta'ala boleh saja buat semua tu kan? Dan ada juga bukti Allah Ta'ala, contohnya malaikat Jibril AS tugas dia menyampaikan wahyu. Ada juga ya, Allah Ta'ala memberikan wahyu direct terus kepada Nabi tersebut. Contohnya Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dia antara Nabi yang melekat melalui perantaraan malaikat Jibril mendapat wahyu. Dia pergi ke Tur Saina, ya, bukit tu, Bukit Sinai tu. Kemudian berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Nabi pun sama pernah kata ya, satu wahyu yang sangat berat daripada Nabi SAW yang Nabi pernah dapat, yang saya pernah kongsi dengan tuan ketika Hidayat Usul fi Rasulullah saya baca 40 kemuliaan Nabi itu. Kalau jenis wahyu yang Nabi pernah dapat adalah wahyu yang paling berat, iaitu wahyu yang mana Al-Quran itu diletakkan secara langsung kepada dada Nabi SAW, dalam hati Nabi SAW, sampai diriwayatkan oleh sahabat ketika itu Mu'az, sehingga saya Mu'az bin Jabal. Ya, ketika itu dia berada satu rumah, ramai-ramai sahabat sampaikan berkerumun sama-sama. Nabi SAW terpaksa duduk atas pohon Sayyidina Mu'az. Maka ketika itulah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan wahyu ketika itu. Mu'az kata tuan sahabat ni kata, punyalah berat. Sampaikan riwayat lain, kalau Nabi ketika itu berada di atas unta, turunnya wahyu tersebut, unta tersebut terduduk. Nak katakan punyalah berat. Sampaikan Nabi SAW berpuluh-puluh terima wahyu macam ni. Jadi semacam ni. Sedangkan ketika itu musuh sujud. Berpuluh-puluh Nabi SAW, ya. Maka Nabi SAW pergi masuk, tekan wajah, mengamati betul-betul firman Allah Ta'ala. Bila dah tenang, barulah Nabi SAW sampaikan kepada sahabat. Ini wahyu yang paling berat, diriwayatkan oleh ulama, ya, bahawa inilah yang didapati pada Nabi SAW. Menunjukkan Allah Ta'ala boleh saja. Bukan tak ada, Allah Ta'ala buat semua sendiri. Ada. Ya. Dan kenapa perlunya kepada malaikat yang mencatat kitab amalan? Sedangkan Allah Ta'ala tahu dah semua amal kita boleh dihitung dah, senang dah. Ya, menunjukkan ada bukti
Betul kan? Ada bukti ketika mana kita dibentangkan amal kita. Ini dia. Ini dia. Bagi bila juga mana waktu saat-saatnya sekiannya dia berompak sama orangnya. Ini dia. Ya, betul kan? Ada bukti. Jadi hikmah sebenarnya penciptaan malaikat sebenarnya. Ya. Dan juga penciptaan malaikat ini juga adalah satu ujian kepada kita sebenarnya. Untuk kita mempercayai dan kita beriman. Kerana malaikat ini satu makhluk yang halus. Tak nampak dengan mata kasar. Tapi ada orang yang mana akalnya agak cetek kita kata. Terutama orang sekarang lah. Benda yang tak nampak dia tak percaya. Benda tak nampak tak percaya. Malaikat ada malaikat. Tak nampak pun tak nampak. Ada orang nampak malaikat. Dia tak semestinya benda yang kita tak boleh nampak tiada. Macam angin yang sebenarnya kita rasa ada angin yang nampak tak? Tak nampak, rasa je. Menunjukkan ada macam elektrik. Elektriknya kan nyala orang buat. Elektrik tu nampak lah. Tak nampak elektrik tu. Lampu pun umpama satu tuan-tuan. Ya, malaikat ini satu makhluk yang halus. Ya, untuk menguji keimanan manusia ketika yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah itu sajalah.